saya tetap tidak berselindung di belakang mana-mana perkara, melainkan yang benar sahaja. Tadi saya cakap kat urus dia, kalau ada Quran, saya nak angkat sumpah, saya kata nak cakap yang benar sahaja. Tapi hari ini hari yang mulia, tentu sekali kita tahu kewajipan. Saya tahu kewajipan dan tanggungjawab saya kepada negara. Sehingga kini, walaupun saya telah bersara, dan saya tetap akan cakap hanya yang benar sahaja, without fear or favour. Saya berpandangan bahawa persepsi bahawa audit terdahulu gagal mengesan masalah tabung haji tidak seharusnya dibuat hanya berdasarkan perbezaan antara laporan Jabatan Audit Negara dan PwC. Ini yang ditekankan, always dipertikaikan. Atau berdasarkan maklumat yang diperolehi selepas audit selesai. Sebaliknya, proses audit hendaklah dinilai dalam konteks mandat statutory, piawaian profesional, bukti audit yang tersedia ketika itu, serta pertimbangan profesional yang menjadi asas kepada pembentukan suatu pendapat. Akhir sekali, saya menghormati penubuhan RCI, saya menghormati laporan yang telah dikeluarkan, tapi saya terkilan kerana saya dah disapina, dah pergi duduk di depan pintu bilik RCI, dan bila saya kata lebih pada 30 minit, bukan bermakna lepas 30 minit saya balik. Maksudnya it could be 45 minutes or 1 hour saya duduk. Dan lepas tu urus dia keluar dan cakap, Tan Sri, tak perlu masuk, Tan Sri boleh balik. Kata, kenapa? Kita terpinga-pinga, kenapa? Senyum, tak ada jawapan. Sampai hari ini tak ada jawapan. Kenapa saya tak dipanggil? Saya yang menandatangani sijil audit tersebut. Laporan RCI kata Ketua Audit Negara tidak tegas. Tuan-tuan tengok saya ni tegas ke tidak? Saya tegas ke tidak? Dah tak bukan audit, Ketua Audit Negara lagi pun, dah tua dah sekarang, tapi masih tegas. Tapi maksudnya, kalau saya memberi penerangan, sekurang-kurangnya you hear my side of the story, and mungkin you won't say saya tak tegas.